Episod 4 Tarawih. Lepas berbuka hari pertama tu, kita orang tertidur. Tak pergi surau pula tu. Ish. Tapi hari kedua, kita orang tertidur juga. Shh, Kodi, janganlah beritahu. Esoknya, kita pergi ke Iping kan? Betul. Kak Ros, cepatlah. Kita orang nak pergi sembahyang tawarin dah ni. Kejap! Alah, bersolek lah tu. Betul. Opa, sembahyang tawarin ni apa? Ish, terawih. Sembahyang terawih ni ada di bulan puasa aja. Siapa rajin buat, banyak pahala puasa dia. Faham? Oh, macam tu. Wah, lawanya Kak. Ish! Kamu berdua jangan buat bising masa di surau nanti. Ya? Kalau korang bising, jaga korang. Jom. Dah nak masuk waktu ni. Wah, ramai orang. Ipin. Hai. Fizi dengan Ihsan pun ada. Wah, banyaknya duit. Kayalah kau. Itulah. Aku satu hari puasa dapat RM1. Apa sebab kita tak dapat pun, Ipin? Alah, dah lah kita puasa penuh. Korang puasa penuh? Aku puasa setengah hari je. Best dapat makan. Boleh ke macam tu? Dah lah. Jom kita main. Okey, talilat dulu. Lat-talilat, talitam. Pluk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana boleh macam ni? Lama lagi, Kupin. Kau kena kasih aku lagi. Masa sembahyang, mana boleh cakap? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Atuk ni tak sembahyang ke? Alah, sembahyang sunat aja. Habis orang lain sembahyang? Ayo, dosa. Allahumma Ish, budak-budak ni. Ada yang ngacau. Pergi main tempat lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Main. Ihsan, cepatlah Ihsan. Oi, kau tak nak main ke? Alah, Ihsan ni. Aku main seorang. Bosan lah main ni. Asyik aku je yang jadi. Habis tu kita nak main apa? Kita main. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Ya Allah. Giliran aku. Ya. Teruk, kita orang kena hentam dengan Kak Ros malam tu. Teruk. Lepas malam tu, kita orang dah tak main dah. Kita orang sembahyang betul-betul. Betul? Out.